So hari ni adalah majlis doa selamat. Inilah menu kita guys. Berat tu. Penat hari ni buat makan. Hello everyone, I'm Fira. Bambam gajah besar. Hariku sejiwa alam dan duniamu melebur sifat kakuku. Nampak tak hari ni saya bersiap. By the way, kita orang berada di Kelantan sekarang. So hari ni adalah majlis doa selamat. Sambil solat hajat lah. Hari tu masa saya buat gender reveal, ramai yang komen, ikut budaya barat lah, baiklah buat solat hajat, doa selamat daripada buat benda-benda merepek macam ni, ikut Mak Saleh budaya barat. Hey, gender reveal is gender reveal. Doa selamat still kita orang buat. Please jangan nak cepat-cepat charge . Doa selamat ni better buat bila dah 7 bulan. Faham tak? So bila dah kita dah 7 bulan, mama saya lah cakap ni. Sorry. Bila kita dah 7 bulan, so mostly orang akan buat doa selamat dengan solat hajat lah. Before kita melahirkan, semoga dipermudahkan semuanya macam tu. So korang sabarlah, janganlah nak judge masa tu. Tengok yang mana judge tu tak malu ke, tahu-tahu orang buat. Aku bukan buat ni sebab kena judge tau. Memang kita orang dah plan. Tak apa, kat KL kita orang buat gender review dulu. Lepas tu nanti dah 7 bulan kita orang pun proceed tu solat hajat dekat Kelantan lah. So hari ni adalah 28 hari bulan. Kita orang berada di Kelantan. Sempatlah puasa dekat sini. So esok lusa gitu kita dah nak puasa. So hari ni adalah majlis doa selamat baby dan juga majlis sambut bulan puasa. Fira buat dekat rumah Fira dekat Kelantan. So jomlah kita tengok makanan apa yang mama saya buat. Mak mama saya masak sendiri je ramai-ramai tadi. Lepas tu majlis ni pun AI tak ada. Mesti orang tanya kan, AI tak datang ke Kelantan awak? Takkanlah nak kena datang semua dekat Kelantan kan. Orang pada ada kerja masing-masing. Lagipun dah nak sambut bulan puasa ni, mungkinlah semua busy dengan hal-hal masing-masing kan. So hari tu saya dah buat gender review dekat KL. Saya dah ajak semua AI. So kali ni pula nak menyambut doa selamat dengan majlis kesyukuran dengan family lah. Gitu, okay. And kita tengok apa lagi yang ada kat bawah. So guys, by the way, rumah papa ni dia dah renovate. So saya nak tunjuk lah dekat korang papa saya buat hasil decoration papa saya buat. Sekejap lagi, okay, stay tune. Inilah suasana dia guys. Cik Na, lama tak jumpa Cik Na. Nya, salam. Nya, salam. Tak Maya lagi ke? Maya dah. Alamak, saya tak sempat record. Saya tengah bersiap tadi kat atas. Makan dah. Tak payah makan dah. Tak lagi. Makan dulu. Wow, pajet tak apa kita ada. Siapa-siapa ni mau order, contoh orang nak majlis. Buat majlis lah apa-apa. Macam kita majlis lah ni lah. Majlis lah ni mau buat. Boleh. Kita panaskan. Ni cara kukus dia, tengok ni. Ni mama dah panas. Ni dah panaskan ni. Tu iti kaya. Kaya? Kaya yang kita sedap lah. Makan panas-panas ni baru jadi. Tak ada. So yang mana ada event nak buat makan-makan ke, boleh lah tempah. Kita open tempahan. Apa tu? Happy birthday papa 48 tahun. Hadiah tak beli lagi. Berat tu. Yo kok sakit. Yo sakit hospital. Oh, Maya dah. Saya aku tak semaya lagi. Boleh kau mandi ke Ada dapur. Inilah menu kita guys. Kita ada ikan kering, kita
ada sambal belacan, kita ada menu-menu Kelantan lah ni, menu-menu makanan-makanan kampung. Ni kita ada sayur, telur pedas, daging goreng, ayam masak lemak cili api. Lepas tu kita ada pau jeta. Toker dia. Rempah nanti bulan puasa baru. Bulan puasa carilah rempah jeta. Nak makan ikan bakar ko, ayam bakar ko, boleh ambil rempah jeta. Bulan puasa ni mencari dah ni, betul tak? Start mencari dah. Memang kita ready start. Kalau nak buat event pau, boleh contact Mak je. Okay, orang nak makan. Ni kita ada dessert juga. Ni apa yang orang panggil? Kopi apa pedas je? Tahu lah. Ni apa ni? Sebab saya tak makan kuih guys, so saya tak tahu apa nama kuih ni. Saya tak tahu. Oh ini cream puff dah habis. Hampir habis. Ni pun cream puff. Kita ada curry puff. So ramai dah yang balik dah tadi sebab kita buat majlis lepas Jumaat. So tadi ramai laki-laki lah yang datang. Ni ramai perempuan pula yang makan-makan. Okay guys, so sekarang dah nak masuk pukul 6 dah. Kita punya majlis pun dah nak habis dah. Nampak? Tak ada orang sangat dah ni. Kalau gini ni tak ada orang sangat. Ni duk kalut nak main game. Tadi adik dia minta nak main game, ya ramai orang. Ni dia pula lagi main game dah. So sekejap lagi lah saya tunjuk korang nampakkan sikit-sikit kan. Sebab bapa saya baru je buat rumah. Sebab hari tu lain kan. Ada saya post dekat story, orang tanya rumah baru ke? Itu rumah baru saya guys. Itu rumah mama papa saya, dia renovate. Tengok Tapi ni ada orang tu. Tu bahagian TV. Lagi dah? Okey, terima kasih mari dah. Okey. Saya dulu. Selamat dah. Terima kasih mari. Dapat hadiah guys. So, sekejap lagi tinggal family je lah. Tengok ni. Ma, Natu ni main game ni. Iyalah dia main. Dia suruh mama balik ke? Saya main. Ni anak yatim main game ni. Ada yang marah, hey waktu ku goda, ku bermain mata denganmu. Dia cemburu. Title kena apa dah? Tadi dah nasi dia tak masuk ni, lagi cabut pula nasi ni. Orang tak makan nasi. Oh ni. Kalau Natu buat tahu kena marah kedok. Mama tak malu. Mama tak malu. Ni 3 Pa. Super kembar ada 3. Abang sama tu ni abang ni. Oh, bapa design lain sikit. Tak apa warna lah. So semua pakai jubah. So benda sambut bulan puasa nanti. Tinggi pun sama ke? Tinggi abang sikit. Guys, Cik Na cakap kalau contoh muka bapa je tak khabar juga deh. Idea Cik Na. Bapa saya memang tidur je tak khabar guys. Penat hari ni buat makan. Tidur pun buat mini love. Buat kena love kan? Birthday boy ni. Waktu beda brownies ya? Suka brownies ya? Makan kalau suka brownies.